بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa kenali perkataan fahami Al-Quran sesi ke-203. Dalam sesi ini kita akan menyambung lagi praktikal ke atas surah Al-Ma'idah dari ayat 97 hingga ke 104. Dalam sesi lalu kita telah melihat beberapa lagi hukum hakam yang Allah turunkan. Antaranya larangan minuman keras, perjudian, menyembah berhala dan mengundi nasib yang Allah klasifikasikan sebagai perbuatan keji dan daripada ajaran syaitan. Banyak mudarat yang timbul daripada perbuatan-perbuatan itu. Tetapi perbuatan yang dilakukan sebelum larangan ini turun tidak dikira berdosa kerana hukum Islam tidak berkuat kuasa ke belakang menunjukkan keadilan terhadap hukum Islam. Tapi Allah menegaskan pentingnya istiqamah dalam beriman, beramal soleh dan bertakwa. Juga terdapat larangan berburu binatang darat yang liar yang boleh dimakan semasa dalam ihram. Jika dilanggar perlu dibayar denda dengan nilai yang setara binatang yang dibunuh. Tapi larangan berburu ini tidak termasuk ke atas binatang laut. Mari kita lihat apa lagi perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-97. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnasi wasyahral harama wal hadya wal qala'id. Zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa annallaha bikulli syai'in alim. Ayat ini mempunyai 35 perkataan iaitu ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Baita al-Harama qiyaman li an-nasi wa asy-syahra al-harama wa al-hadya wa al-qala'id. Zalika li ta'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Ja'alani fi'il madhi mabni huwa lah telah menjadikan Allahu Allah ni isim ma'rifah sampai marfu' dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ja'alani. Allah telah menjadikan al-Ka'bata Ka'bah ni isim ma'rifah khamar mansub maf'ul bi di sini. Al-Baita rumah ni isim ma'rifah khamar mansub dia merupakan badal kepada al-Ka'bata lah ni. Dan dua-dua ni adalah mansub kan. Dan al-harama yang suci ni isim ma'rifah khamar mansub dia adalah na'at atau sifat kepada al-Baita ni. Dan apa tu qiyaman sebagai tempat ni adalah isim nakirah mansub maf'ul bi sani di sini li ni haraf puja mana bagi. Telah menjadikan Allah Kaabah rumah yang suci sebagai tempat bagi kita tengok pada siapa jadi Allah menerangkan Kaabah tempat suci untuk beribadah yang semua bagi semua manusia lah ni Al-Haram bermakna yang bila apa tu Al-Harama ni kan. Al-Haram bermakna diharamkan perkara-perkara seperti membunuh, merosakkan tanaman dan binatang dan amalan-amalan yang berlawanan dengan Islam. Maka Kaabah menjadi tempat yang aman. Kalau kita lihat qiyaman ni bermakna tempat berdiri di situ jadi tidak ada tak akan ditukar apa tu ke tempat lain. Jadi Kaabah tu akan terdiri di Mekah ni bermakna ia menjadi sumber ketetapan kepada manusia. Bukan sesuatu yang boleh yang berubah-ubah An-nasi manusia ni isim ma'rifah samsiah majrul dan wa ni adalah pun ataf makna dan. Asy-syahra bulan-bulan ni isim ma'rifah samsiah mansub dia maktuf sebab berkait apa lepas ataf ni. So maktuf alai dia tadi adalah al-Ka'bata lah. Itu pun adalah isim ma'rifah mansub kan sama dengan ni asy-syahra ni. Al-Harama, satu lagi isim ma'rifah khamar mansub, dia na'at lah kepada Asy-Syahra ni. Jadi bulan-bulan haram. Wa ni adalah pun ataf makna dan. Al-Hadya, haiwan korban ni isim ma'rifah khamar mansub, dia maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia juga adalah Al-Ka'bata ni tadi.
Wa ni dan apa tu harfun ataf, and then al-qala'id. Ni haiwan yang ditanda untuk kurban. Ni isim ma'rifah kamariyah mansub, dia maktuf juga sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia juga adalah sama al-Ka'bah ni. Jadi tempat berkumpul manusia tadi kan, dan bulan-bulan haram dan haiwan kurban dan haiwan yang ditanda untuk kurban. Jadi di sini Allah menyenaraikan perkara-perkara yang Allah tetapkan, iaitu tadi mengenai Kaabah, tempat berkumpul, tempat beribadah, lepas tu manusia untuk manusia kan. Lepas tu bulan-bulan haram, bulan-bulan suci lah maknanya, iaitu 4 bulan ya, yang haram berperang, iaitu bulan-bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab, di mana ia adalah untuk bulan-bulan beribadah, jadi tak boleh berperang Lepas tu dan haiwan yang ditanda, ni iaitu untuk binatang-binatang, menetapkan juga binatang-binatang untuk kurban di Kaabah, dan yang ditanda itu dipakaikan kalung lah. Jadi boleh nampak kan, jadi dia adalah binatang untuk kurban, jadi tak boleh diganggu binatang ni. Jadi ini adalah sebagai memuliakan Kaabah ya. Zalika, demikian itu. Ni isim isyarah huwa, dia mubtada di sini. Li ni agar taklil lah, itu menyatakan sebab selalunya taklil ni Ta'lamu, kamu mengetahui. Fi'il mudhari' mansub dan tempat fa'il dan mutasil mabni ngawak atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in, dia merupakan kabar kepada mubtada ni. Demikian itu agar kamu mengetahui. Anna, sesungguhnya, ni harfun nasi dan taukid, and then kita akan ni nawasih, jadi kita akan ada isim anna ni, Allah Ta'ala ni isim ma'rifah macam mansub kan. Dan ya'lamu, dia mengetahui, ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan min mustatir, tak adanya huwa, dia merupakan kabar anna kepada isim anna ni. Demikian itu agar kamu mengetahui. Sesungguhnya Allah, dia mengetahui. Jadi ketetapan ini perlu diketahui supaya manusia tidak keliru dengan amalan-amalan sesat dan mengamalkan ibadah tanpa dalil yang sahih atau membuat amalan bid'ah. Jadi manusia sepatutnya melihat ke Kaabah dan memuliakannya. Lepas tu kita lihat Allahu ya'lamu. Allah, dia mengetahui. Kita lihat apa yang Allah ketahui ni. Ma ni isim mausul maf'ul bi, apa yang ada fi harfu jar, makna di, as-samawati, langit. Di isim ma'rifah macam majrur, jamak muannas salim. Dan wa ni adalah harfun ataf, makna dan, ma apa yang ada. Ni satu lagi isim mausul, dan dia maktuf lah kepada maktuf alai dia, ma ni jugalah ni, jadi sama kan. Dan fi ni adalah harfu jar, makna di, al-ardi, bumi. Ni isim ma'rifah kamariyah majrur. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Dia mencipta dan memiliki langit dan bumi. Dia tuan Baitul Haram kan. Mempunyai pengetahuan yang amat sempurna. Jadi dengan pengetahuan yang sempurna itulah dia menetapkan hukum-hukum. Wa ni harfun ataf, makna dan. Anna, sesungguhnya. Ni harfun nasi dan taukid. Jadi kita akan ada isim anna macam tadi juga. Allah ni ni isim ma'rifah samsiyah mansub. Dan bi kulli, terhadap tiap-tiap. Ni harfu jar dan isim majrul. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Dan dua isim gandingan, isim majrul dengan isim nakirah majrul ni. Jadi kita lihat dia mudhaf ilaih di sini. Dan alimun, apa tu, maha mengetahui. Ni isim nakirah marfu', dia kabar anna kepada isim anna ni. Dan annallaha bikulli syai'in alim adalah maktuf sebab kita ada ataf ni kan. Jadi maktuf alai ni adalah annallaha ya'lamu lah tadi. Sesungguhnya Allah, dia mengetahui. Di sini sesungguhnya Allah terhadap satu maha mengetahui. Jadi ini adalah dua-dua ayat nawasih ya. Dan Allah mengetahui maknanya Allah mengetahui semua perkara dengan pengetahuannya yang sempurna. Dia mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Jadi dalam ayat ini ada Baitul Haram tadi, Baitul Haram, ada bulan haram dan ada binatang kurban yang haram diganggu. Jadi itu adalah ketetapan Allah ya. Ayat ke-98, i'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. So ayat ni mempunyai 10 perkataan, iaitu i'lamu anna allaha syadidu al-iqabi wa anna allaha ghafurun rahimun. I'lamu, kamu ketahuilah. Ni fi'il amr mabni dan tempat fa'il dan bil mutasil mabni wa atas sukun, tak adanya antum fi mali rafi'in. Ni anna, sesungguhnya, harfun nasi dan taukid lah. Jadi kita ada isim anna allaha ni. Macam tadi juga ni isim ma'rifah samsiyah mansub.
Ini syadidun amatlah keras ni isim marfu' dan dia merupakan khabar anna kepada isim ana ni. Dan syadidul iqab amatlah keras siksaannya. So al-iqab bi ni adalah isim marfu' kamar majrur, jadi dua isim gandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Kamu ketahuilah sesungguhnya Allah amatlah keras siksaannya. Jadi manusia diberi pilihan sama ada untuk mengikut atau sebaliknya ketetapan Allah ya. Tapi Allah ingatkan siksaan Allah amatlah keras bagi mereka yang ingkar ya. Jadi maknanya sini Allah telah maklumkan awal-awal lah apa dia rule of the game. Jadi manusia kemudian tidaklah boleh komplain kalau misalnya mereka kena siksa sebab mereka ingkar ya. Wa ni harfun ataf makna dan. Anna sesungguhnya ni harfun nasi dan taukid. Dan Allah ni Allah dia isim ma'rifah samsiah mansub, dia isim anna lah ni. Dan ghafurun maha pengampun. Ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar anna. Dan kita ada khabar anna yang kedua atau sani rahimun ni ya. Ini juga isim nakirah marfu'. Maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang. Jadi kalau salah lah Allah kata bertaubatlah kerana Allah tu maha pengampun, maha penyayang kan. Jadi Allah beri peluang sebenarnya pada manusia ya. Ayat ke-99. Ma 'alal rasuli illal balagh. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. So ayat ini mempunyai 13 perkataan iaitu ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Wa Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ma ni adalah harfun nafi, makna tidak ada. Ala harfu jar, makna di atas, dan ar-rasuli rasul. Ini isim ma'rifah samsiah majrul. Dia merupakan ala rasuli ni adalah khabar muqaddam tidak ada kewajipan di atas rasul illa melainkan harfun istisna. Dan al-balaghu menyampaikan risalah ni adalah isim ma'rifah kamar marfu', dia mubtada muahhar kepada khabar muqaddam ni. Tidak ada kewajipan di atas rasul melainkan menyampaikan risalah. Jadi Allah kata tugas rasul hanya menyampaikan wahyu dan ajaran yang diterima baginda jadi baginda tidak boleh menghukum mereka yang tidak menerima dakwah baginda, tapi Allah yang akan menghukum. Jadi kita lihat ketetapan Allah ni sangatlah jelas. Wa harfun istinaf makna dan. Allahu Allah lah isim ma'rifah samsiah marfu', dia mubtada di sini. Kabarnya adalah ya'lamu ni. Allah dia mengetahui. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tapak fa'il dan bil mustatir tak adanya huwa. Dan ma ni apa yang isim mausul maf'ul bih di sini. Tubduna kamu nyatakan fi'il mudhari' marfu' dalam tapak fa'il dan bil muttasil mabni wa atas sukun tak adanya antum fi mahall raf'in. Dan wa ni dan harfun ataf, and then ma ni apa yang isim mausul dia maktuf lah sebab ataf. So maktuf alai dia ma lah juga ni. Dan taktumuna kamu sembunyikan ni fi'il mudhari' marfu' dalam tapak fa'il dan bil muttasil mabni wa atas sukun tak adanya antum fi mahall raf'in. Dan Allah dia mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi Allah tahu apa yang kita zahirkan dan apa yang disembunyikan walaupun dalam hati ataupun yang terlintas dalam fikiran. Itu juga Allah tahu. Jadi ingatlah apabila nak buat dosa tu, jadi tak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Dia tahu segala-galanya. Dia maha mengetahui. Ayat ke-100. Qul la yastawil khabith wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. So ayat ini mempunyai 21 perkataan iaitu qul la yastawi al khabithu wa at tayyibu wa law a'jabaka kathratu al khabithi fa ittaqu allaha ya uli al-albabi la'allakum tuflihun. Kul ni fi'il mabni dalam tapak fa'il dan bil mustatir tak adanya anta, katakanlah la tidak ni harfun nafi, and then yastawi sama fi'il mudhari' marfu' untuk huwa, dan al-habithu yang buruk atau haram ni adalah isim ma'rifah kamar marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan yastawi ni. And then wa ni dan apa betul harfun ataf lah. And then at-tayyibu yang baik ataupun halal. Ni isim ma'rifah samsiah marfu' dia maktuf sebab ataf ni. So maktuf alai dia al-habisu lah. Al-habisu at-tayyibu. Jadi dua-dua adalah isim ma'rifah marfu'
Katakanlah, itu Allah suruh Rasulullah berkata ni, katakanlah, cakap, berjelaskan. Tidak sama yang buruk atau haram dan yang baik atau halal. Ya. Jadi Allah suruh katakan benda yang baik dengan yang buruk adalah tak sama. Jadi manusia perlu membezakanlah yang baik dengan yang buruk. Dan menerima yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Jadi ukuran bukan kepada ramai orang yang mengamalkannya atau ramai yang menerimanya atau yang popular. Tapi yang Allah tetapkan, iaitu perkara yang baik itu adalah yang Allah halalkan. Dan yang buruk itu adalah yang Allah haramkan. Jadi untuk menetapkan sesuatu tu jadi perlu lihat kepada dalil yang Allah telah turunkan, ya, dan ataupun kepada hadis Rasulullah, ya. Itu sebab kadang-kadang ada juga yang hadis Rasulullah dia menerangkan dengan lebih jelas, lebih teliti lagi, ya, lebih detail. Jadi hanya kita terima daripada Al-Quran dan Rasulullah. Jadi kita sendiri tak boleh nak kata atau menetapkan sesuatu itu halal atau haram atau sesuatu itu baik atau buruk, ya. Wa dan ni harfun waw haliyah, dan lau meskipun ni harfun syarat, dan ajaba mengagumkan ni fi'il madhi mabni untuk huwa, dan ka ni kamu, lamir anta maf'ul bihi lah di sini. Dan kasratu kebanyakan ni isim marfu' dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ajaba ni. Kebanyakan mengagumkan, dan apa tu kamu ni adalah kasratul habithi yang buruk. Ni isim marfu' kamar yang majrul, dan dua isim gandengan dia mudhaf ilaih. Dan meskipun mengagumkan kamu, kebanyakan yang buruk. Yang buruk tu selalunya banyak tu memang mengagumkan lah, ya. Dan apa tu, lau a'jabaka kasratul habithi ni adalah hal. Iaitu kerana dua hal yang sini. Itu nak menerangkan la yastawi tadi kan. Kita ada la yastawi tadi tu. Iaitu tidak sama yang buruk dengan yang baik tu. Maksud tu itu yang kebanyakan yang buruk tu mengagumkan, ya. Fa ni adalah pun istinaf, makna maka. Ittaqu, bertakwalah kamu. Fi'il amr mabni dalam tempat fa'il dan muttasil mabni wa atas sukun tak adanya antum fi mahall raf'in. Allah lah ni isim marfu' samsiah mansub dan maf'ul bi di sini. Dan meskipun mengagumkan kamu kebanyakan yang buruk, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi Allah kata janganlah memilih yang buruk walaupun kebanyakan yang buruk itu mengagumkan atau menarik hati kamu. Kerana yang buruk itu tidak ada nilai di sisi Allah, ya. Jadi lepas tu Allah kata bertakwa, suruh bertakwa ni, ya. Jadi maknanya kena bertakwa, kena mengikut segala perintah dan larangan Allah, ya. Ya ni harfun nida makna wahai, ya. Uli orang-orang yang mempunyai, ni asmaul hamsah lah. Dia munada di sini, ini ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal. Ni adalah isim marfa' kamar majrun, dua isim gandingan. Jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. La'alla supaya ni harfun nasi, maknanya kita akan ada di nawasil lah kan, ada isim la'alla dan apa tu kabar dia. So isim la'alla ni kum ni lah damir antum, ya. Dan tuflihuna, berjaya, ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il dan muttasil mabni wa atas sukun tak adanya antum fi mahall raf'in. Dia merupakan kabar la'alla pada isim la'alla ni. Wahai orang-orang yang mempunyai akal, supaya kamu semua berjaya. Jadi Allah suruh orang-orang yang berakal supaya bertakwa dan takuti Allah, ya, agar beruntung di hari akhirat ni nanti. Jadi Allah sebut orang berakal iaitu menggunakan minda atau berfikir untuk membuat sesuatu. Jadi bukan takut ikut-ikut saja, tapi ada asas berdasarkan pengetahuan. Jadi maknanya perlu belajarlah kan. Ayat ke-101. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ayat ini mempunyai 32 perkataan iaitu ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wa Allahu ghafurun halim. Ya ayuhani lafun nida dan munada, wahai sekalian allazina orang-orang yang isim mausul dia badal kepada ayu ni dalam tengah-tengah ni, ya. Amanu beriman, fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan muttasil mabni wa atas sukun tak adanya antum fi maraf'in. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah seru lagi orang-orang beriman, ya.
La ni harfu nahi dan jazam. Janganlah. Tas'alu, kamu bertanya. Ni fi'il mudhari' majzum terdapat fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi mari rafi'in. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya. Jadi Allah melarang orang beriman banyak bertanya ni ya. Kita lihat apa tanya apa ni ya. Tentang ni harfu ja, and then asya'a sesuatu ni isim majrur dengan fathah di mamnu min sarf ni. In apa tu harfun syarat dan jazam, makna jika tu beda dijelaskan fi'il mudhari' majzum majhul dalam tempat naib fa'il damir mustatir tak adanya ya. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfu syarat di sini. And then lakum bagi kamu jawab majrur ya. And then tasuk pasti akan menyusahkan. Ini fi'il mudhari' majzum majhul dalam tempat naib fa'il damir mustatir tak adanya hiya. Dia merupakan jawab syarat kepada ayat syarat ni. Jika dijelaskan bagi kamu pasti akan menyusahkan ya. Jadi di sini Allah larang sebenarnya orang beriman bertanya kepada Rasulullah, banyak bertanya ya mengenai perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu seperti apabila diterangkan akan menyusahkan pula. Apa itu contoh-contoh soalan apabila hukum haji dikeluarkan dan diturunkan, and then ada sahabat-sahabat yang bertanya sama ada wajib ke lakukan setiap tahun kan, sedangkan tidak ada perintah tersebut. Jadi Rasulullah tidak menjawab walaupun beberapa kali ditanya. Akhirnya Rasulullah berjawab tidak, dan Rasulullah explain jika Rasulullah menjawab ya, ia akan memberatkan. Jadi ada hukum-hukum yang didiamkan dalam beberapa perkara dan ia adalah merupakan sebagai rahmat kepada umat ya. Kum ni kamu, dan antum maf'ulun bih lah di sini pasal kita ada tasuk kum kan, menyusahkan kamu tadi ni. Wa ni harfun ataf makna dan, in jika harfun syarat dan jazam, dan tas'alu kamu bertanya. Ni fi'il mudhari' majzum dan tempat fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi marrafi'in. Dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfun syarat di sini. Dan anha jawab majrul. Dan kita lihat in tas'alu anha ni merupakan maktuf sebab kita ada ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada ni lah. Intu ba'da lakum ni tadi kan, jika dijelaskan bagi kamu. Ni jika kamu bertanya tentangnya. Hina ketika, ni zaraf zaman mansub ya. Dan kamu, dan jika kamu bertanya tentangnya ketika, kita lihat apa ketika mana pula soalan ditanya, apa jadi. Yunazzalu diturunkan, ni fi'il mudhari' marfu' majhul, and then al-Qur'anu, al-Qur'an ni isim ma'rifah kamariyah marfu', dia merupakan naib fa'il yang dizahirkan daripada perkataan fi'il yunazzalu tu. Al-Qur'an diturunkan tu beda diperlihatkan fi'il mudhari' majzum majhul dalam naib fa'il damir mustatir tak adanya hiya. Dia adalah jawab syarat kepada ayat syarat kita tadi. Kita ada ni intas alu anha tadi kan. Jika kamu bertanya tentangnya ketika Quran diturunkan, pasti diperlihatkan, mana akan dijawab ya. Dan apa tu lakum ni untuk kamu. Dan kita lihat jadi Allah kata jika perkara yang ditanya tu ketika ayat sedang diturun, soalan yang dikemukakan tu akan dijawab. Tapi ada risiko kerana jawapannya mungkin memberatkan ya, atau mungkin perkara yang tidak diharamkan dan jadi haram. Itu adalah satu dosa sebenarnya ya, sebab terdapat juga pandangan yang kalau misalnya perkara-perkara yang tidak haram tapi kerana bertanya jadi diharamkan, jadi itu adalah satu yang mendatangkan dosa ya, itu adalah salah ya. And then afallah telah memaafkan Allah, ini adalah fi'il madhi mabni huwa dan juga isim ma'rifah samsiah marfu' dibukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan afa ni, telah memaafkan Allah ya. Anha apa daripadanya jawab majrur. Jadi Allah maafkan apa tu kepada yang bertanya itulah untuk ayat ini. Allah kata sebab wa ni harful istinaf dan Allahu Allah isim ma'rifah samsiah marfu' dia mubtada. Mubtada ni mempunyai dua khabar. Itu khabar ghafurun halimun. Khabar kedua halimun ya, dan maaf pengampun maha penyantun. Dua-dua adalah isim nakirah marfu'. Jadi Allah kata Allah maafkan apa tu mereka yang bertanya kerana Allah tu maha pengampun, maha penyantun ya. Ayat 102,
qad sa'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ayat ini mempunyai 12 perkataan iaitu qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Qad ni adalah harfun takkid dan taukid, makna sungguh ya. Sa'ala telah bertanya, fi'il madhi mabni untuk huwa, ha-nya ni adalah damir hiya maf'ul bih lah di sini. And then qaumun, kaum ni isim nakir marfu', dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan sa'ala ni, fi'il ni ya. Kaum telah bertanya. And then kaum min ni harfu jar dari qabli, sebelum. Zaraf zaman, and then qablikum, sebelum kamu. Ni zaraf zaman dengan damir antum jadi mudhaf ilaih di sini. Sungguh telah bertanya kaum dari sebelum kamu. Jadi Allah sebut ada kaum-kaum dahulu yang banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Ingat orang Yahudi banyak soalan kepada Nabi Musa AS apabila disuruh menyembelih lembu yang kita baca dalam surah Al-Baqarah dahulu. Dan kita ingat apa yang jadi kepada mereka? Jadi susah dan hampir tidak dapat melaksanakan perintah Allah, kan? Summa, kemudian ni harfun ataf, and then asbahu. Ni mereka menjadi. Ni fi'il madhi mabni nasi dan dalam tempat isim asbaha. Damir mutasim mabni dengan wa tasukun tak adanya hum fi mali rafi'in. And then biha ni adalah jawab majrul kerananya, and then kafirin, orang-orang yang kafir. Ni isim mansub jamak muzakkar salim, dia merupakan khabar asbaha kepada isim asbaha ni. Dan asbahu biha kafirina ni adalah maktub sebab ataf kan. So matu alam dia tadi kita ada qad sa'alaha, sungguh telah bertanya tadinya kan. Dan kemudian di sini maknanya kemudian mereka menjadi kerananya orang-orang yang kafir. Jadi ada juga kaum yang bertanya tapi apabila diberi jawapan mereka tidak mengikutinya, maka jadilah mereka kafir. Na'udzubillahi min zalik. Contoh kaum Nabi Saleh yang bertanya mengenai unta betina. Mereka disuruh menjaga dan membiarkannya minum dari tempat minumannya. Tapi kemudian kaum Nabi Saleh ni membunuhnya. Maka mereka menjadi kafir kerana tidak mengikut perintah. Jadi Allah larang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk mencari petunjuk untuk kebenaran, tapi untuk kadang-kadang untuk melecehkan atau menentang sesuatu perintah ya. Jadi itu adalah tidak dibenarkan. Ayat 103, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aksaruhum la ya'qilun. So ayat ni mempunyai 27 perkataan iaitu ma ja'ala Allahu min bahiratin wa la sa'ibatin wa la wasilatin wa la hamin wa lakinna allazina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kazib wa aksaruhum la yaqilun. So maknanya adalah punafi tidaklah. Ja'ala menjadikan fi'il madhi mabni huwa, and then Allahu Allah. Ni adalah isim al-fa'il samsiah marfu'. Dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan ja'ala ni. Allah menjadikannya. Min daripada harfu ja, bahiratin bahirah. Ni isim nakirah mansub kerana dia maf'ulun bih. Tapi kita nampak sini dia adalah baris bawah sebab dia lepas harfu ja ni kan. Jadi dia ni adalah lafaz majrul, fungsinya mansub. Jadi majrul lafazan mansub mahalan ya. And then wa ni adalah pun atau makna dan. La ni tidak, ni harfu nafi. And then sa'ibatin, sa'ibah ni isim nakirah majrul tapi dia adalah maktuf kerana dia lepas ataf ni. So sebab maktuf alaih dia adalah bahiratin ni. Jadi bahiratin ni kerana i'rabnya adalah majrul lafazan mansub mahalan. Jadi sa'ibatin ni pun majrul lafazan mansub mahalan juga dia punya i'rab dia ya. Jadi di sini Allah kata tidaklah menjadikan Allah daripada bahirah dan tidak sa'ibah. Jadi di sini Allah pula beralih kepada perkara mengenai ada benda-benda yang halal tapi diharamkan manusia ya. Di sini disebut 4 jenis binatang, iaitu kita di sini ada 2, bahirah dan sa'ibah, tapi kita ada lagi wasilah dan ham ni ya. Kita akan lihat kemudian ni. Jadi 4 binatang ni adalah unta sebenarnya yang dihaskan untuk berhala dan dibebaskan, itu tidak boleh diganggu. Untuk unta diharam memakannya dan juga dapat manfaat darinya.
Itu susu pun tak boleh dibuat kerja dan lain-lainnya. Jadi ini adalah kepercayaan yang terdapat di zaman jahiliah. Tu Allah bongkar di sini kan. Apa tu, kerana kalau kita lihat Bahirah ni, itu adalah unta betina yang telah melahirkan 5 kali. Dan yang anak yang akhir adalah jantan. Jadi dia macam lepas dibebaskan dan susunya dihaskan untuk berhala. Dan saibah ni pula adalah unta betina yang digunakan dalam nazar. Dan bila berhasil nazar tu, ia dibebaskan atas nama sesuatu berhala. Ini juga adalah kepercayaan sesat. Jadi memang nampak sesat kan? Kita lihat seterusnya. Wa ni dan harfun ataf, and then la ni tidak, ni harfun nafi, dan wasilatin, wasilah ni isim nakir majrur, dia maktuf sebab ataf kan. Jadi di sini juga dia maktuf alai, dia juga tadi adalah bahiratin. Tadi bahiratin i'rab dia lafaz majrur fungsi mansub, majrur lafazan mansub mahalan. Jadi di sini wasilatin ni pun sama i'rab dia. Begitu juga dengan hamim ni juga. Nanti dia pun sama sebenarnya. Dia pun maktuf sebab lepas ataf ni. Jadi maktuf alai dia juga bahiratin. Jadi selalu maktuf dia ikut kan dari segi i'rabnya. Jadi di sini kita dapati dan tidak wasilah dan tidak ham. Jadi di sini wasilah ni adalah satu lagi unta, iaitu unta betina yang kembar dengan unta jantan. Jadi bila tu unta tu juga dihaskan, tak boleh diganggu, tak boleh dimakan, tak boleh diberi kerja dan lain-lain. Begitu juga dengan ham ni pula, ni adalah unta jantan yang telah menjadi bapa kepada 10 anak unta. Jadi pun dibebaskan juga dan dihaskan untuk berhala. Jadi semua ni adalah kepercayaan yang sesat untuk zaman jahiliah. Jadi dalam tafsir Ibn Katsir disebut kepercayaan ini berasal dari Amru bin Amri bin Luhai, seorang dari ketua musyrikin Mekah yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim, yang membawa masuk berhala ke Mekah dan mereka amalan-amalan berkenaan binatang ternakan ini. Jadi Allah membatalkan kepercayaan orang Arab yang syirik ini. Seperti yang kita telah baca dalam hak mengharamkan hanya oleh Allah. Jadi tidak boleh nak mengharamkan apabila tidak ada hukum. Jadi Allah menafikan telah mengharamkan unta-unta ini dan dari dimakan atau dimanfaatkan. Jadi ayat ini membatalkan, saya kata tadi, membatalkan kepercayaan dan amalan orang-orang Arab jahiliah ni. Lakinna ni akan tetapi ni harfun istidrak, dan alazina orang-orang yang, isim mausul hum dia isim lakinna lah. And then kafaru, kafir ni fi'il madhi mabni dan tempat fa'il dan mutasim mabni dengan waktu sukun tak adanya hum fi marfu'in. Dan yaftaruna, mereka mengadakan, ni fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il dan mutasim mabni dengan waktu sukun tak adanya hum fi marfu'in. Dia merupakan khabar lakinna kepada isim lakinna ni. Dan alazina kafaru yaftaruna ni adalah maktuf sebab kita ada ataf tadi kan, walakin tadi kan ni. Wa ni walakin, dan akan tetapi orang-orang yang kafir mereka mengadakan. So allazina kafaru yaftaruna ni maktuf. So maktuf alai dia tadi kita ada ni ma ja'alallah, tidaklah menjadikan Allah. Di sini orang-orang yang kafir mereka mengadakan Allah terhadap Allah. Ni harfuja dan juga isim ma'rifah zamsiah majrur. Al-kaziba, pembohongan. Ni adalah isim ma'rifah kamar mansub dan maf'ul bih lah di sini. Jadi di ayat ini akan tetapi orang-orang yang kafir mereka mengadakan terhadap Allah pembohongan. Jadi Allah sebut orang kafir ini mengadakan kedustaan lah atas nama Allah, iaitu mengatakan Allah yang mengharamkan sedangkan tiada hukum seperti itu. Bermakna mereka memandai-mandai dalam hal agama. Jadi Allah disown kepercayaan ini. Wa harfun ataf dan aksaru kebanyakan, isim marfu' dia mubtada' lah di sini. Aksaruhum kebanyakan mereka, ni isim marfu' dan dengan damir hum ni. So isim dengan damir jadi mudhaf ilaih di sini. La ni harfun nafi, makna tidak yaqiluna, berakal. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tempat fa'il damir mutasim madmi dengan waktu sukun tak adanya hum fi marfu'in. Dia merupakan kabar kepada mubtada' ni. And then aksaruhum la yaqilun. Ni adalah maktuf sebab lepas ataf ni kan. So maktuf alai dia tadi kita ni lah. Lakinnal lazina kafaru yaftaruna ni. Akan tetapi orang-orang kafir mereka mengadakan.
Di sini kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi kita lihat Allah sebut kebanyakan orang kafir ni tidak berakal, itu tidak menggunakan akal mereka untuk memahami syariat sebenar yang betul, yang memang sahih dalam agama. Jadi mereka ikut je apa yang di kepercayaan nenek moyang, ya. Jadi tu Allah kata mereka tidak berakal. Ayat ke-104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. So ayat ni mempunyai 34 perkataan, iaitu wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana wa law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Iza apabila ni zaman syarti, dan qila dikatakan ni adalah fi'il madhi mabni majhul dan dia merupakan fi'il syarat di sini, ya. Lahum kepada mereka, jauh majrul. Ta'alau marilah kamu mengikuti. Ini fi'il amar mabni dan tapak fa'il damir mutasil mabni dengan atas sukun, tak adanya antum fi maraf'in. Dan ila kepada harfu jar, ma ni apa yang, isim mausul. Dan iza qila lahum ta'alau ila ma ni adalah maktuf sebab kita ada ataf, kan. Jadi matuf alai dia tadi dalam ayat sebelum ni ada aksaruhum la ya'qilun tadi. Kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini apabila dikatakan pada mereka, marilah kamu mengikut kepada apa yang yang kita lihat seterusnya. Bukan ayat ni menerangkan pendirian mereka apabila diajak menggunakan hukum Allah lah ni. Anzala telah diturunkan, ni fi'il madhi mabni untuk huwa, and then Allahu Allah ni isim alfaz samsiah marfu', dia fa'il yang dizahirkan daripada perkataan anzala ni, telah diturunkan, Allah telah turunkan, ya. Wa ni adalah harfun ataf makna dan, ila kepada ni harfu jar, ar-rasuli rasul ni adalah isim alfaz samsiah majrul, and then ila rasuli ni and then adalah maktuf sebab lepas ataf, kan. Jadi maktuf alai dia kita ada ila ma anzala tadi, apa yang telah diturunkan, kan, kepada apa yang diturunkan, ni kepada Rasul. Qalu, mereka berkata, ni adalah fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa atas sukun, tak adanya hum fi mali rafi'in. Dia merupakan jawab syarat lah. Kepada ayat syarat kita tadi, kita ada wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah ni tadi, kan. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan Allah, dan mereka berkata hasbuna, cukuplah bagi kami. Ini adalah isim marfu', dia mubtada' di sini, dan na ni adalah damir nanu. Jadi isim dengan damir dia jadi mudhaf ilaih di sini. Telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berkata cukuplah bagi kami. Jadi kita lihat apabila dia ajak menggunakan hukum yang diturunkan Allah dan disampaikan Rasulullah, itu berarti mesti mengikut apa tu Al-Quran dan Sunnah Rasul ni, mereka enggan, ya. Mereka kata apa tu cukuplah apa yang mereka ada ni lah, cukuplah bagi kami. Jadi tak nak mengikut apa yang diajar Rasulullah, ya. Ma ni isim mausul, dia merupakan kabar apa yang, wajadna kami mendapati, fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan mim mutasil mabni dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi madrafin. Dan alaihi ke atasnya, ni jauh majrul lah, apa yang kami mendapati ke atasnya, aba'a nenek moyang ni isim mansub, dia maf'ul bih lah di sini. Nah ni adalah damir nahnu, jadi isim dengan damir dia ada mudhaf mudhaf ilaih di sini. Apa yang kami mendapati ke atasnya daripada nenek moyang kami. Jadi yang mereka dapat dari nenek moyang mereka tu cukup, mereka kata tadi, kan. Sebab kata cukuplah bagi kami tadi, kan. Apa yang mereka dapat daripada nenek moyang mereka. Jadi ni sebenarnya mereka percayalah apa saja yang diturunkan dari nenek moyang mereka tanpa menyelidiki kebenarannya. Yang ni adalah satu perkara yang Allah suruh kita fikirkanlah, ya. Ni apakah? Ni harfun istifham
Dan wa ni juga ni harfun waw haliah lah ni. Juga apakah juga mereka akan mengikut nenek moyang. Dan lau ni walaupun ni harfun syarat, dan kana adalah ni adalah fi'il mabni untuk huwa, aba'u nenek moyang ni adalah isim marfu', dia isim kana kepada kana ni ya. And then aba'uhum nenek moyang mereka ni isim dengan damir hum ni dia adalah mudhaf ilaih di sini. La ni tidak, ni harfun nafi. Dan ya'lamuna mereka mengetahui, ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il damir muttasil mabni dengan atas sukun, tak adanya hum fi mali rafi'in. Jadi ni dia adalah sebagai kabar kana kepada isim kana ni. Apakah juga mereka akan mengikut nenek moyang walaupun adalah nenek moyang mereka tu tak mengetahui. Jadi ini Allah menyatakan kehairanan apabila Allah menggunakan harful istifham ni ni apakah mereka masih nak mengikut amalan nenek moyang walaupun nenek moyang mereka jahil dan tak mendapat ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya Allah mengkritik mereka ni kerana degil dan tidak cerdik mengikut membetultuli je walaupun telah diberitahu. Jadi pengajaran di sini adalah manusia perlu menyelidiki kepercayaan atau amalan nenek moyang supaya tidak menerima bulat-bulat kepercayaan atau amalan yang tiada dalil, yang sesat. Manusia diberi akal untuk berfikir, juga kudrat untuk menyelidiki kebenaran atau kebatilan sesuatu amalan. Ditambah lagi dengan peringatan Allah mengenai perkara yang perlu diperdulikan ya, supaya tidak melakukan perkara yang salah, yang tak masuk akal dan juga yang akan menyebabkan menyesal di kemudian hari. Na'udzubillah min zalik. Syai'an, sesuatu pun. Isim nakirah mansub maf'ul bihi lah di sini. Dan wa ni harfun ataf makna dan, la tidak ni harfun nafi, yahtaduna mereka mendapat petunjuk. Ni fi'il mudhari' marfu' dalam tempat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa atas sukun. Tak adanya hum fi marafi'in. Dia maktuf lah sebab lepas ataf kan. So maktuf alai dia tadi kita ada ya'lamuna. Mereka mengetahui, mereka ada pengetahuan kan. Dan juga mereka tak dapat petunjuk ni. So Allah kata hairanlah kenapa masih nak mengikuti amalan-amalan sesat nenek moyang walaupun nenek moyang tu tidak tahu dan juga tidak mendapat hidayah ni. Jadi Allah larang hanya mengikut kepercayaan atau amalan nenek moyang yang jahil, yang memang nampak sesat lah, very obvious ya. Tetapi segala amalan mestilah mengikut apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Berarti mesti ikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah ya. Jadi ini adalah perintah sebenarnya ni. Walaupun Allah menunjukkan contoh daripada dari orang Arab jahiliah kepercayaan mereka, tapi dia juga relevan sepanjang masa sebenarnya ya. Jadi kita dah lihat memang jelas suruhan dan larangan Allah ya. Kita lihat Allah menerangkannya dengan teliti dan detail sekali. Dalam sesi ini aja kita belajar peraturan-peraturan mengenai Kaabah, tempat suci untuk beribadah bagi semua manusia. Lepas tu ada bulan haram, iaitu yang haram berperang, itu bulan-bulan suci kan. Lepas tu juga ada binatang-binatang kurban yang haram diganggu supaya jelas apa yang Allah syariatkan. Juga supaya manusia tidak keliru dengan amalan-amalan yang sesat yang mengamalkan ibadah tanpa dalil yang sahih. Membuat amalan bid'ah ya. Jadi Allah pemilik langit dan bumi mengetahui semua perkara. Dengan pengetahuannya yang sempurna, dia mengharamkan dan menghalalkan sesuatu. Dia jelaskan melalui kitab dan rasulnya. Tugas rasul hanya menyampaikan dan terpulang kepada manusia untuk memilih jalannya. Tapi dia memberi amaran siksaannya amat keras bagi yang ingkar. Namun dia memberi peluang bertaubat jika membuat salah. Allah sebut perkara yang buruk tak sama dengan yang baik. Jadi kita mesti membezakan yang baik dengan yang buruk dan menerima yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Perkara yang baik adalah yang Allah halalkan dan yang buruk adalah yang Allah haramkan. Allah suruh menjadi orang-orang yang berakal, bertakwa dan takut kepada Allah supaya beruntung di dunia dan di akhirat. Allah larang bertanya perkara yang tidak berfaedah, yang apabila diterangkan akan menyusahkan. Sebagaimana kaum-kaum dahulu yang banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka sehingga menyusahkan untuk menjalankan perintah. Menjadi kafir seperti orang Yahudi dengan lembu dan kaum Nabi Saleh dengan unta betina. Jadi ada hukum-hukum yang mendiamkan perkara-perkara dan ia adalah sebagai rahmat. Kemudian Allah membatalkan kepercayaan orang musyrikin jahiliah yang mengharamkan 4 jenis binatang iaitu bahirah, saibah, wasilah dan ham.
Kesemuanya unta yang diklasifikasi, yang dihaskan untuk berhala yang tidak boleh diganggu, haram dimakan dan dimanfaatkan. Mereka mengadakan kedustaan atas nama Allah. Apabila diajak Rasulullah kepada hukum sebenar, mereka enggan kerana masih nak mengikut kepercayaan nenek moyang. Pengajaran di sini adalah jangan memandai-mandai dalam hal agama. Jangan terima kepercayaan atau amalan yang tiada dalil. Dan jangan terus nak mengikut amalan nenek moyang jika nyata tidak ada dalil yang kukuh. Manusia perlu menggunakan akalnya. Segala amalan mestilah mengikut apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Bererti mesti ikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Semoga kita mendapat manfaat dari penjelasan-penjelasan Allah ini dan memadu kita melakukan amalan mengikut apa yang disyariatkan dan tidak jatuh dalam kumpulan yang Allah kategorikan sebagai tidak berakal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.